Macam mana ni? Siapa yang bunuh Lina? Jap. Korang, mana Bobo? Macam mana Hakim kat sini? Mana Bobo? Bobo mana? Mana Bobo? Korang. Bila Hakim kat sini? Bukan Hakim tak ada ke dalam episod 1? Sekejap korang. Kenapa Cikgu Mika macam aku? Rambut sama. Ini bukan Cikgu Mika ni. Ini Cikgu Gaza. Duduk. Weh, Cikgu bawa pedang. Wah. Action. Okey, bodek. Duduk. Tengok Cikgu dah kurus. Bukan macam hari tu Okey, Cikgu nak tanya. Siapa yang bunuh Horina? Mana aku tahu? Kau ni dari tadi dalam episod 1 cakap siapa yang bunuh Rina. Kan Cikgu dah jawab. Tak tahu kita tak. Ada murid baru ni. Macam mana Hakim boleh masuk? Bukan Hakim tak datang ke? Aku bawa dia. Tapi mana baju sekolah Hakim? Hakim, kenapa kamu pakai baju sekolah campur dengan jaket? Cikgu, denda Hakim. Dia pakai jaket. Tolong. Cikgu dah perantak kita orang. Macam mana kita orang nak makan? Cikgu. Hakim. Dah bulan Ramadan. Lepas tu curi kita orang. Tak boleh buka pintu. Macam mana ni? Jom buka. Aku nak keluar dari sini. Keluar dari sini. Action. Mana Zam? Zam mana? Action. Korang. Cikgu. Oh, tak ya. Apa maksudnya kelas tanan Cikgu Mika? Mana boleh? Sekejap Salah seorang yang akan mati ialah Hakim. Alamak. Mari sini. Aku sini kau. Hakim mati. Tidak. Hakim. Cikgu. Mana cikgu? Cikgu teleport ke? Apa dia cikgu? Cikgu, kenapa cikgu macam ni? Cikgu, berani cikgu macam ni. Hakim. Jangan Hakim tidak. Cikgu jahat. Cikgu, kenapa cikgu macam ni? Cikgu, tolong cikgu bunuh Hakim. Kita orang bunuh kau juga. Jom, kita bunuh cikgu. Sini. Serang. Serang. Cing. Serang. Zam mati? Zam. Cikgu, berani cikgu buat kat kita orang macam ni? Sini kau. Ya. 3, 2, action. Ya. Sini kau. Matilah kau. Alamak, aku darah sikit. Sakit. Tolong. Mak, tolong mak. Mak, tolong. Cikgu dari tadi backflip. Dah lah Zam mati. Zam, macam mana kita nak kasih Zam masuk kubur? Salah. Cikgu, kenapa cikgu macam ni? Dahlah kelas tahanan Cikgu Mika. Cikgu dia lagi garang daripada Cikgu Mika. Ini kelas tahanan Cikgu Gaza. Mana Cikgu Mika sebenarnya?
siapa tak duduk, saya akan buang korang. Alamak. Alamak, weh, duduk. Tidak. Duduk. Duduk. Weh, Aku jangan benci cikgu ni. Benci cikgu ni. Boo. Boykot je. Jom backflip. Duduk. Yalah. Duduk kat lantai sudah. Cikgu. Join dia kata. Boo. Okey. Benci cikgu. Benci. Semua dah mati. Cikgu. Dengar dah bunyi. Kenapa cikgu buat macam ni ah? Bukan sebab Rina mati juga. Kamu nampak ni. Tengok ni. Kecil-kecil tak nak mampus. Dah besar menyusahkan orang. Cikgu ni jahat. Cikgu ni jahat lah. Korang. Jom kita. Jom. Mana handphone aku? Cikgu. Cikgu rampas handphone kita orang. Korang. Cikgu rampas handphone kita ah. Tumbuk cikgu. Tumbuk cikgu. Syah. Tumbuk je. Kamu tak boleh kalahkan saya. Kalah. Jangan. Je nak baling bom weh. Weh cepat. Kita keluar. Tolong. Tapi semua pintu dah tutup. Tolong. Mai sini. Ya, tumbuk je. Weh, cikgu. Angkatlah. Weh, tengok apa? Cuba kau tengok apa? Aduh, Amar. Tidak. Amar meninggal. Amar. Tidak. Aku rasa bersalah lah. Kau rasa jom kita jujur. Kita yang bunuh Rina selama ni. Kan? Kita bunuh Rina kan sebenar ni. Farouk, aku ada rancangan. Rancangan apa Aish? Nak bunuh cikgu girls. Apa? Ada ni dah. Tak dengar. Aku ni berotot dah. Kau ingat aku tak sadar? Wui, berotot oi. Okey, jom kita lawan. Ya. Tapi mana cikgu Wah, cikgu. Sini kau. Sing. Cikgu nak lari mana? Oi, apa ni? Kata cikgu. Alamak, cikgu nak bunuh kita. Lari. Mana cikgu? Sini. Dia datang dah. Sini. Duduk. Pesan tadi. Oh, Jen. Aku hidup lagi? Cikgu, kenapa kita orang hidup lagi? Bukan cikgu bunuh kita orang ke? Selamat datang ke bedroom cikgu. Selama ni cikgu buatkan kita, cikgu bunuh kita, tipulah kan? Betul, ya. Dah selamat datang ke kelas tahanan cikgu Mika. Ramai yang dah mati kan? Asalah. Weh, semua dah mati. Tinggal kita bertiga je. Kan? Kita bertiga je tinggal. Weh. Sekejap. Tadi aku nampak ada cikgu. Lepas tu cikgu hilang. Lah. Gagak cikgu kat mana Mana cikgu tu? Cikgu hilang. Semua dah mati. Korang nak tahu sebab kenapa cikgu buatkan begini? Nak. Sebab kenapa cikgu buat macam ni? Cikgu buatkan macam ni sebab untuk selamatkan korang. Sebab Rina mati, cikgu nak korang baik. Cikgu tak nak korang jadi jahat. Macam Ashraf. Ashraf, kau rasa kita boleh menang tak?
Tak lah. Ashraf, kau kan Macam gangster. marah sangat dia kau ni. Jom lah kita lawan tu. Cikgu Ira, asal Cikgu muka kau Mika. hati pula ni. Kau kan gangster. 3, 2, 1. Ya. Aku nak berubah. Cepat. Baik. Ya. Aku nak berubah. Aku nak jadi baik. Hah? Kau nak jadi baik? Tapi, Zam, kau hidup lagi? Kau hidup lagi, Zam? Siapa? Zam, kau hidup lagi? Amal, kau hidup lagi? Bukan korang mati ke? Aku ternaik atas. Wait, Noah join tu. Noah join. Oh my god. Jap. Mai cikgu. Cikgu. Cikgu hilang. Stop dulu. Korang nak tahu tak? Sebenarnya korang dah duduk sini sehari. So, kelas tahanan Cikgu Ragi secara rasminya dah pun tamat. Hah? Dah tamat? Korang kelas tahanan Cikgu Ragi. Kelas tahanan Cikgu Mika dah tamat. Yeay, kita boleh lepas. Jom balik. Jap. Tapi kita kurang. Mana ada kurang? Okeylah guys, sampai situ saja drama cikgu kelas tahanan Cikgu Mika. So, okey, inilah pelakon kita. Dalam pelakon kita, jom kita menjawabkan. Okey, jap. Okey, yang watak Cikgu Mika jadi Gaza. Gaza ganti Mika. Ganti Mika. Okey, yang rambut biru ni Aisyah Hebat. Wadak Ais. Yes. Wadak. Hello. Okey. Yang watak Sofia ni adalah Manis Nawah. Okey, yang topi merah ni mesti korang dah kenal kan? Ini Zamri. Alah, jap lah. Siapa tak kenal Zamri? Okey, yang watak rambut kuning ni adalah Amar. Kau joget dah kenapa? Wadah guys. Sangat. Okey. Goofy lah aku. Dan kita ada main Gaza. Gaza pula. Mana Hakim? Oh, Hakim Pro. So, Hakim Pro pun ada tapi je dah leave. Okeylah guys, sampai situ saja drama kelas tahanan Cikgu Mika. So, bye-bye. Sini guys, beratur. Bye-bye.